Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini ialah sangat simple, iaitu nasi goreng kampung bersama ayam filet ya. Okey, jom kita tengok macam mana cara saya buat nasi goreng kampung yang simple dan sedap ini. Okey, jom. Okey, bahan-bahan yang kita guna untuk perencahan nasi goreng kita sangat simple ya. Ada ikan bilis, bawang merah, lepas tu cili hijau dengan bawang putih. Tu je. Sekarang kita blend. Okey, kita dah panaskan minyak. Sekarang masukkan bahan yang kita blend tadi. Okey, sekarang kita masak sehingga bahan-bahan kisar kita tu garing ya. Okey, dah garing macam ni. Sekarang kita masukkan 3 biji telur ya. Bismillah. Okey, kacau. Okey, kacau hingga dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan nasi. Tunggu telur masak dulu ya. Masak macam ni, kita masukkan nasi. Okey, sekarang kita kacau sebati. Nampak simple je. Nasi goreng kampung tapi tak ada kangkung. Gaul-gaul sebati. Okey, masukkan perasa. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak dulu ya. Takut nanti masin pula. Okey, gula sedikit. Macam biasalah. Okey, sekarang kita kacau. Okey, saya dah rasa memang cukup rasa. Pedas, masin, manis dia. Memang cukup. Okey, sementara tunggu nasi kita masak, kita goreng chicken fillet dulu ya. Okey, sekarang kita goreng chicken patty ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita goreng sampai patty ayam tu masak. Okey, berbalik kepada nasi goreng kita. Okey, alhamdulillah nasi goreng dah masak. Okey, kita dah boleh hidang. Tunggu anak balik sekolah dah boleh makan. Okey, jom kita hidang.